Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syafwan Engineering. Okay, hari ini kita berada di Sungai Merap. So, hari ini kita ada kerja sikit. Okay. First, kita akan pasang timer dekat lampu luar ni. So, kita akan menggunakan timer untuk menghidupkan lampu bahagian push ni. Okay. Yang kedua, okay, untuk lampu push tu, lampu luar ni, ni. Lampu luar ni. So, kita akan pasang timer lah nanti untuk lampu ni. Okay. Yang keduanya adalah penukaran soket plug. 2 biji. 1 dan 2 dekat sana. Okay. Yang ketiga, penambahan plug point soket 13 amp kat bahagian sana. Kita ambil daripada yang terdekat je lah. Okay. Untuk ke sana. Untuk penggunaan barangan low amp. Itu yang penting. Kalau high amp kena tarik daripada sana. Kalau low amp tak apa. Lagipun bukan sekali-sekala. Okay. Yang keempat, penukaran lampu lah. Lampu LED. Downlight. Okay. So, kita akan tunjuk apa terbaik. Okay. So, Alhamdulillah. Kerja-kerja kita dah hampir selesai. So, untuk lampu, untuk dryer ni pun dah pakai. Alhamdulillah function. Soket 15 amp. So, yang ni, yang asal dia, okay. Guna soket plug. Okay, ini perjalanan casing kita. Okay. Okay. Tebuk sebelah sana. So, akan turun sebelah sini. So, Alhamdulillah lah. Voltage pun cantik. So, untuk penekaran soket dekat dapur ni, Alhamdulillah. Okay. Cantik. Okay. Yang ni pun kita tukar dua-dua. Okay. Okay. So, Alhamdulillah cantik. So, yang dekat bawah tu, microwave tu, owner dah test tadi. Alhamdulillah, function elok. Okay. So, yang kedua kita tunjuk lampu je lah. Lampu tadi kita dah tukar yang baru. Cuma tukar lampu je, 3 biji. So, untuk pemasangan timer ni, ini je lah. Okay. So, lampu luar saja berfungsi untuk timer. Okay. Itu sahaja. So, Alhamdulillah. Terbaik. Job kita satu terbaik.